nyatakan pada semalam, dan pihak Kedutaan Amerika Syarikat telah beri jaminan bahawa seluruh warga negara Malaysia yang kini sedang ditahan akan dibawa pulang ke negara kita dengan kadar yang segera, dan jaminan keselamatan akan diberikan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, ingat, ini bukanlah kemenangan mutlak untuk kita. Cuma saya nak bagi tahu bahawa desakan, tuntutan kita ini harus kita teruskan. Ini bukan pengakhiran, ini juga bukan permulaan. Ini ialah perjuangan kita untuk masa-masa yang akan datang. Dan Wakil Kedutaan Amerika Syarikat juga memaklumkan kepada kita bahawa mereka menghormati hak kebebasan kita untuk bersuara, untuk berhimpun. Justru tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan himpunan kita ini mendesak Kerajaan Amerika Syarikat menggunakan pengaruhnya ke atas Israel untuk menghentikan kekejaman, penindasan, kezaliman dan juga pembunuhan yang sedang berlaku di Gaza dan Palestin.